Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggiat seni yang turut hadir pada majlis iftar dan program ilmu Ramadan pada kali ini. Semoga kerjasama dan kita dapat bersama lagi lah dalam berbagai program dakwah antara Yadim dan penggiat seni pada masa akan datang. Ucapkan syabas dan tahniah juga kepada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia kerana saban tahun, setiap tahun bulan Ramadan akan mengadakan iftar bersama penggiat seni, dan juga banyaklah program-program yang sebelum ni Yadim buat bersama anak seni. Jadi saya harap usaha ini akan dapat diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim mengalu-alukan penyertaan dan juga kebersamaan dengan At-Tirmizi Center. Di sebelah saya ini, perkenalkan diri, Abu Syahid, Ustaz Abu Syahid ini, Irfan Jumat, dan sebelah kiri saya Nawawi. Persahabatan ini kita teruskan bersama-sama dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, dialu-alukan insyaAllah. Majlis Iftar Ramadan